Mereka dilahirkan sebagai bahan eksperimen. Hari ni mereka dah pun berumur 7 tahun, tapi orang yang cipta mereka akhirnya meringkuk dalam penjara. Jom kita masuk ke sisi gelap eksperimen bayi CRISPR, Lulu dan Nana. Cerita dia bermula pada November 2018. Ada seorang saintis dari China nama dia He Jiankui upload satu video kat YouTube, dan dalam video tu dia umumkan satu benda gila yang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Dua bayi perempuan baru je lahir dengan DNA yang dia dah ubah sendiri kat dalam makmal. Dia panggil dua budak ni Lulu dan Nana. Itu cuma nama samaran. So macam mana dia buat? Dia guna satu teknologi gen editing yang dipanggil CRISPR untuk matikan satu gen kat dalam badan bayi tu, iaitu gen CCR5. Gen ni basically macam pintu utama yang virus HIV guna untuk serang sel badan kita. Logiknya kalau kita kunci pintu tu, virus dah tak boleh masuk. Bunyi macam dia ni hero lah kan, sebab cegah virus HIV. Tunggu dulu, waktu dia nak cari mangsa, silap, nak cari volunteer, dia pergi target satu support group pesakit HIV kat Beijing. Akhirnya 7 pasangan setuju nak join. Semua bakal ayah dalam grup ni positif HIV. Sebelum tu korang kena tahu kenapa diorang ni sanggup setuju. Kat China masa tu, pesakit HIV ni diharamkan buat IVF kat klinik biasa. IVF ni orang kita biasa panggil proses ni sebagai bayi tabung uji. Maknanya impian nak ada zuriat sendiri tu memang dah hancur. Tiba-tiba je si He Jiankui ni datang tawarkan sinar harapan. Dia nak bantu buatkan rawatan IVF tu untuk diorang. Bila satu-satunya jalan untuk korang timang cahaya mata muncul, agak-agak ada masa ke diorang nak teliti surat agreement tu betul-betul. Dan ni bahagian yang paling buat meremang. Sebenarnya dalam rawatan IVF biasa dah wujud satu teknik yang dipanggil sperm washing. Maksudnya sperma tu akan dibasuh bersih-bersih untuk buang virus HIV tu sebelum disenyawakan. Dan kaedah ni memang 100% sah dan berkesan. Maknanya budak-budak tu memang takkan berjangkit HIV pun dari ayah diorang, even tanpa buat apa-apa perubahan genetik. So korang nampak tak? Masalah yang dia kononnya nak selesaikan tu sebenarnya memang dah ada cara yang sah pun, dan mangsa-mangsa ni tak tahu pun yang DNA bayi tu akan diusik. Tapi yang paling malang, hasil eksperimen dia tu sebenarnya gagal teruk. Kes Lulu ni paling parah. Satu salinan gen dia langsung tak diubah, dan yang lagi satu pula terpotong sikit, tak jadi macam yang sepatutnya. So besar kemungkinan Lulu ni langsung tak dapat pun imuniti kebal HIV macam yang dijanjikan tu. Dan paling gila, He Jiankui ni tahu result tu gagal, tapi dia tetap berdegil teruskan tanam embrio tu kat dalam rahim ibu dia. Masalahnya benda ni bukan macam kita salah tulis dalam buku latihan yang kita boleh padam guna liquid paper tau. Perubahan ni kekal melekat dalam setiap sel badan budak tu. Ada risiko tinggi gunting genetik tu tersasar dan potong DNA lain yang dia tak perasan pun, dan side effect dia mungkin baru akan muncul berpuluh tahun akan datang. Dan paling ngeri, sebab benda ni dah masuk dalam DNA, ia akan diwarisi. Keturunan Lulu dan Nana nanti pun akan bawa kecacatan gen yang sama. Bila berita ni viral, satu dunia sains mengamuk dan kecam teruk. Pihak penyiasat dapati yang dia buat semua ni semata-mata sebab nak dapatkan nama, sanggup keluar duit sendiri, dan sengaja nak bypass undang-undang demi kepentingan peribadi. Disember 2019, Mahkamah kat Shenzhen jatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda lebih kurang 1.8 juta ringgit. Mahkamah dapati yang diorang ni kantoi palsukan dokumen kelulusan etika dan tipu doktor yang tolong tanam embrio tu. Doktor tu sendiri pun tak tahu yang diorang tengah masukkan embrio yang dah diubah suai DNA dia. Dan masa perbicaraan ni jugalah satu dunia baru tahu rahsia besar. Sebenarnya bukan cuma 2 bayi je tahu, tapi 3. Ada seorang lagi budak lahir tahun 2019 hasil eksperimen rahsia yang dia tak pernah umumkan. Sekarang ni bahagian yang paling buat kita rasa sebab 3 budak ni masih hidup. Setakat ni tak ada laporan yang cakap diorang sakit. Tapi masalahnya tak ada juga sebarang bukti yang cakap diorang ni betul-betul sihat. Tak ada sekeping gambar pun yang pernah bocor. Tak ada laporan perubatan, tak ada update rasmi langsung. Satu-satunya sumber maklumat yang dunia tahu cuma keluar dari mulut si pencipta dia tu je, He Jiankui. Dia cakap budak-budak tu hidup normal. Tapi bila wartawan desak nak tahu lebih detail, dia terus kunci mulut. Fast forward, He Jiankui ni dah pun keluar penjara pada April 2022, dan hidup dia sekarang berjalan macam biasa je. Dia buka makmal baru kat Beijing, declare projek research baru, malah dia masih aktif kat social media. Dia dah boleh move on dengan hidup lama dia. Tapi yang kesiannya adalah 3 budak yang jadi bahan eksperimen tu. Sebab hukuman penjara dia tu dah berakhir, tapi kecacatan dalam badan budak-budak tu kekal selamanya. Bak kata pepatah, gajah sama gajah berjuang, pelanduk yang mati di tengah-tengah. Saintis bertekak sesama sendiri pasal etika, tapi yang kena tanggung kesan seumur hidup adalah 3 orang budak yang tak berdosa. Diorang tak pernah pun minta untuk dilahirkan sebagai bahan eksperimen. Dan satu benda yang buat aku terfikir sampai sekarang, satu hari nanti budak-budak ni akan besar dan diorang pasti akan pandai search Google nama diorang sendiri. Korang rasa kan, patut tak seseorang tu diberitahu yang dia sebenarnya dilahirkan sebagai satu bahan eksperimen? Atau lebih baik rahsia ni disimpan je sampai bila-bila supaya diorang boleh hidup tenang? Cuba komen.